Boleh-boleh dia pergi kantin tu, dia nak beli benda lain. Dia tengok ada satu jang lah, jang hok pesen lama boleh teng tong tu. Dia nak beli hok tu. Lepas tu tak tahu macam mana mata dia terpandang si barong tu. Bila dia tupu kat mata barong tu, dia rasa macam seolah barong tu bercakap dengan dia. Dia dengar suara, "Kamu datang sini, ambil aku." Dia bukan turun dengan muka biasa. Si barong tu dia dah guna. Barong tu topeng yang orang Bali selalu pakai, yang ada taring apa semua tu. Mata bulat cilik. Itulah barong. Gamelan daripada bilik atas bunyi mengiringi dia sampai ke bawah. Bunyi gamelan. Bila sampai ke bawah, dia dengan gamelan tu bunyi teng teng. Dia dah start dah. Dia dah joget barong lah. Dapat wajah tarik tak boleh melekat, kejap macam ada gang, tak boleh. Masa dah nak tarik tu, bila tak boleh, dia bunyi, "Hei, kamu siapa? Kamu mau apa?" Tapi dia punya ketak, ya Allah, memang sebati melekat ke kulit. Tapi buat juga akhirnya last sekali wajah sendiri lawan kazang. Allahu Akbar 3 kali. Barong tu cabut ni, luka ni kulit dia sebab dia melekat betul. Barong tu jatuh tak tergerak. Bila dia tergerak, Mak Jah tak ada onda dah. Mak Jah pergi, Mak Jah kata, baca bismillah, selawat, Fatihah, 3 ku Al-Quran, apa semua. Pijak situ. Pijak terus.